Okay, Assalamualaikum dan selamat datang ke podcast Sanggalaya. Okay, hari ni saya tak bersorangan, ada partner saya iaitu saya Haris. Saya Dina. So hari ni kami akan berbincangkan tentang satu topik yang sebenarnya jarang orang sebut ataupun orang bahaskan secara terbuka lah kan. Okay, apa topik kita hari ni, Haris? Okay, topik kita hari ni kita nak sembang pasal kita tahu ramai influencer-influencer ni kita nampak diorang happy dalam social media semua, tapi kita nak tahu juga sebenarnya apa cabaran-cabaran diorang hadapi untuk jadi influencer-influencer ni. Kan macam tu lah kan. Sebab ramai yang nampak influencer ni dekat dalam media sosial, diorang selalu pergi travel, selalu pergi event, dapat barang-barang yang best-best daripada brand-brand yang menarik, and then buat konten itu, konten ini. So ramai orang yang cakap diorang ni macam hidup diorang ni macam best, macam almost perfect. Tapi kan macam mana pula kehidupan diorang ni bila di luar kamera? Kita nak tahu juga diorang ni sama je ke macam kita kan? Ke ada tekanan-tekanan kerja yang diorang hadapi tapi diorang tak bagi tahu pun dalam media sosial ni. Jadi hari ni kita orang tak berdua je tau sebenarnya ni. Kita tak berdua je tau. Sebab kita ada satu guest yang kita bawakan untuk korang. Wow. Okay. Hello. Selamat datang. Hi, nama saya Amin. Thank you for inviting. Kita sempat datang. Love. Okay. I'm honored to So, come. Amin Haras. Okay, so kami nak panggil apa? Boleh panggil Amin. Boleh panggil Amin Amin. okay. Okay, Amin boleh tak share sedikit kepada penonton-penonton kat luar sana yang tak kenal Amin lagi, and boleh bagi tahu sedikit lah apa yang Amin buat sebelum-sebelum ni ke? Hi, nama saya Amin Haras dan saya adalah seorang content creator di TikTok. Saya punya niche adalah fashion and also cakap-cakap. Saya suka membebel. Selain daripada itu, saya baru habis diploma perfilman, jadi on the side saya selalu masuk set lah. Macam tu. Wow, bestnya. Menarik. So, sekarang ni you dah sambung belajar ke? Ya, betul. Sambung belajar. Okay, so bila sambung belajar ni you macam mana? Media sosial tu, kehidupan influencer tu you stop ke? Masih you ada rehat ke dah masih stop? ada ke atau tak? Waktu saya diploma, saya cuba untuk nak mengimbangkan kedua-duanya. Tetapi saya tak hebat macam content creator lain, influencer lain. Saya tak boleh handle. Jadi saya dah cuba time diploma, dapat buat tapi sedikit penat. So untuk degree ni saya prefer untuk fokus dekat pembelajaran. Tapi social media still maintain supaya orang tak lupa kita. Tapi tak aktif seperti dulu. Okay. Boleh kita tahu apa awak kata sambung belajar tu dalam kos apa tu? Masscom penyiaran. Ya, saya. Okay. I ada satu soalan nak tanya lah, macam I curious. Okay, bayangkan macam kalau contohlah besok lah media sosial ni tiba-tiba tak ada. Okay, siapa Amin sebenarnya kalau bukan dilabelkan sebagai influencer? Saya, daripada saya kecil memang saya suka tengok TV. Tengok TV, rancangan-rancangan Melayu, Akademi Fantasia, Diari Akademi Fantasia. Jadi saya memang suka entertainment. Jadi kalau saya bukan di hadapan kamera, saya di belakang kamera. Even sekarang pun memang takkan lari lah, memang kat situ. Kalau kita bukan jadi talent, mungkin kita yang siapkan talent tu. Jadi saya rasa kalau saya nak pergi sejauh mana pun mesti entertainment juga. Dalam industri Bidang tu juga. Betul. Okay, sebab tu lah awak ambil broadcasting. Ya, betul. Okay, awak nak di belakang takbir. Ya. Okay, faham, menarik. Okay, tapi kita tahu kan dalam dunia media sosial ni, confirm kawan-kawan awak macam excited teruja sebab ada kawan influencer ni. Tapi kita nak tahu juga macam mana layanan diorang tu kat awak. Macam dilayan special sikit ke sama je macam kawan biasa? Okay, jadi sebab saya membesar dekat suburban lah, maknanya dia pinggir bandar. Jadi kita tak terlalu konservatif ataupun tak terlalu rural, tapi kita tak terlalu city girl sangat ke, tak juga. Tapi point dia maknanya ianya satu kebiasaan untuk mereka melihat seorang content creator tu. Maknanya dalam circle saya pun ada lebih daripada seorang. Jadi layanan tu sama je. Kita pun tak adalah tiba-tiba depan kawan-kawan buat tiba-tiba ada watak kan. So tetap sama je. Okay, so kawan-kawan awak, layan awak ni sama je lah daripada sebelum awak, mungkin sebelum awak famous ataupun jadi influencer, dengan dah jadi influencer sama je lah. Saya rasa soalan ni dia lebih kepada influencer tu tersendiri. Kalau influencer tu tak ubah perangai dia, maka kawan-kawan dia pun boleh jadi diri mereka yang sendiri. Betul.
So bila kita kata bila awak dah tak pegang phone dalam sehari tu kan, macam mana kita nak tahu awak punya rutin harian tu kalau tak pegang phone tu, apa yang awak buat sebenarnya? Buat apa je? Kalau saya personally, saya memang suka saya suka bersendiri. Saya ambivert, suka bersendiri dan suka jumpa orang juga. Okay, so benda yang interesting saya nak share sikit, saya ada read somewhere, it's that Japanese philosopher ada cakap is that everyone ada 3 different faces, you know. So orang tanya macam mana kita nak bawa diri, kan? Kita nak kena fake ke apa ke? You kena jadi lagi fake, you kena ada 3 muka. So one face is for everybody, one face is for family and friends ataupun close people, and one face you only show to yourself. Jadi saya kena practice lah untuk nak menampilkan diri. Kalau kita jumpa orang ramai, etikanya berbeza. Nak behave dengan kawan-kawan berbeza dan bersendiri pun berbeza. Jadi bila saya tak di social media itu, saya sama ada seorang-seorang melayan perasaan ataupun saya melukis ke, kan, ataupun saya akan jumpa orang untuk build connection, kan. Bila tak ada social media, it's more pure and real connection tu. Betul, sebab dalam dunia ni bagi saya connection tu penting sebenarnya. Dan satu lagi, sebelum kita teruskan, awak ada something kat Ya, ada something dekat belakang. Patut rasa macam geli-geli. Daun-daunan. Itu pula set location kita sangat romantik, kan. Penampilannya sangat menarik. So kita tak nampak benda daun. Itu sebenarnya aksesori lah. Oh, I see. Memang sengaja. Okay lah, berbalik kepada topik kita tadi lah kan. Macam ramai orang ataupun audience kat luar sana yang nampak hasil akhir konten yang kita buat tu. Tapi banyak juga yang sebenarnya diorang tak tahu pun apa yang berlaku sepanjang kita ataupun Amin sendiri shoot konten tu kan. So macam ada tak sedikit macam experience nak share, macam ada tak apa-apa yang berlaku semasa di belakang takbir ke? Okay, saya bagi satu pengalaman lah yang sedikit spesifik ya. Jadi ketika sebelum itu saya suka lagu balada pop Melayu. Okay, saya adalah peminat Anak Abdul yang terbesar. Okay, so ada this one time Anak Abdul dia ada buat kontes tau. Dia keluarkan satu lagu dia sesaat. Kemudian dia ada kontes, storytelling contest yang boleh relate to the song. So saya pun nak menceritakan tentang ayah saya yang dalam keadaan uzur. Jadi bila saya nak buat tu, kita dah lah plan nak buat. Kita dah set up, kita dah pakai wardrobe, kita dah set up mikrofon, lampu, kamera. Tiba-tiba bapak kita hidung dia berdarah pula. Kita dah nak buat video pasal dia, hidung dia berdarah. Turun balik, lap darah dia, and then change apa-apa semua yang patut change. And then naik balik atas, cakap dengan kamera pasal dia juga. So kadang-kadang before shoot tu adalah yang benda-benda yang berlaku lah. Yang tu spesifik pada video itu sahaja. Okay. So macam macam kalau nak kata saya sendiri pun ada juga lah, macam almost everyone kot yang ada pengalaman macam ni. Macam tu. So macam kita nak tanya lah kan, sekarang ni kan awak sama belajar. So apa perkara yang awak rasa macam terlalu berat untuk dilakukan sebagai influencer lah? Okay, bagi saya social media tu memang saya memang respect kawan-kawan saya dan juga content creator influencer lain dekat social media. Saya respect sebab diorang boleh buat benda ni nampak mudah. That's why saya nak masuk broadcasting ni, sebab nak menghasilkan satu konten tu terlalu banyak. Image, appearance, engagement, statistik, demografik. Kita tak boleh nak buat video bodoh-bodoh saja. So bila saya masuk broadcasting tu dengan harapan nak lebih memahami di sebalik social media dan juga penyiaran televisyen. Okay, nice. Okay, thank you. Okay, tapi kan sebelum kita sambung lagi dengan topik ni, kita berehat dulu lah kan. Kita minum dulu je. Okay, kembali lagi selepas ni dalam Sanggar Layar Podcast. Okey, kembali lagi kita dalam podcast Sanggar Layar. Okey, Amin, kita nak tanya sikit lah kan pasal okey, kadang-kadang orang ni kita tahu diorang kadang-kadang salah faham tentang hidup seorang influencer tu kan. Diorang kata macam, alah dia ni kejap-kejap buat video, tak ada kerja lain ke dia buat. So bagi awak, apa salah faham terbesar yang diorang ni selalu salah faham lah tentang awak? Tentang awak lah, influencer. Jadi untuk saya tak ada pengalaman reaction negatif sebesar itu.
Tapi bila awak cakap tentang tanggapan daripada netizen itu terhadap saya dan juga influencer, content creator lain, benda tu ada, tapi kita tak boleh buat apa-apa. Kalau you nak jadi orang hadapan, nak jadi talent, nak jadi social media personality, kita kena selesa bila orang tak agree dengan kita. Dan juga this is not television, strategi dia berbeza. Kalau strategi social media tu, kita aim kita punya niche audience sahaja. So you satisfy you punya followers sahaja. So, kalau you nak satisfy semua orang, nak puaskan hati semua orang, susah. And kita pun tak masuk FYP semua orang pun. Jadi kalau television tu dia disiarkan satu Malaysia, itu kenalah jaga etika, pemakaian dan sebagainya, perangai. Okey lah, next soalan macam kalau dalam kehidupan yang sebenar lah kan, Amin lebih banyak buat benda yang biasa macam orang lain buat, ataupun hidup Amin ni lebih kepada life as an influencer? Okay, saya punya life as an influencer tu boleh dikatakan 10% dalam kehidupan keseluruhan saya. 10%. Ya betul, tapi lagi 90% tu dia macam tak lari sangat pun daripada entertainment and social media. Sebab kadang kita yang tolong kawan buat konten pula. Macam tu. That's why saya ambil diploma dalam perfilman, juga menjadi seorang content creator dalam masa yang sama sangat membantu. Sebab bila saya nak gunakan talent untuk filem, saya boleh gunakan kawan-kawan TikTok. Bila saya nak buat konten untuk TikTok, kawan-kawan filem akan jadi kru saya. Macam tu. Jadi selain daripada social media tu, kehidupan saya still entertainment, socializing, networking, still arts lah. Still arts, yeah. So kiranya macam memasak, kemas-kemas barang dapur semua tu masih ada lah dalam rutin harian kan? Saya seorang pemalas sebenarnya ya. Tapi mestilah ada. Mestilah ada. Right kan? Okay, kita nak tanya juga pasal, ada tak satu momen ni yang macam you sedar macam hidup saya ni sebenarnya ada dua dunia. Satu dekat luar daripada media sosial, dan satu lagi dalam media sosial. Dua dunia yang berbeza. Ada ke masa yang awak sedar tu? Perbezaan di antara di social media dan juga luar social media itu tidak ketara. Disebabkan saya tampilkan diri saya kat social media pun sama seperti dunia sebenar. Cumanya saya terkejut apabila saya dah kena bergaul dengan dua orang yang berbeza. Rakan-rakan dan juga orang-orang yang pernah tengok kita kat TikTok, bila kita jumpa, so kita jadi terkejut, dia kenal. Jadi cara bercakap dengan diorang pun saya nak kena sesuaikan, supaya diorang tak rasa saya ni terlalu strict ke apa ke, tapi over friendly pun nanti diorang tak selesa juga. So waktu tu saya jadi kena belajar lah macam mana nak bergaul dengan orang yang tengok kita kat social media tu. So macam dia macam curious lah kan, macam nak tahu Amin ni sebenarnya seorang yang macam mana? Adakah seorang yang macam lebih gemar ataupun suka meluangkan masa dengan kawan-kawan, dengan family, ataupun lebih suka macam buat sendiri? Saya balance. Ada masa saya perlukan waktu sendiri, saya suka menyendiri, tak buka kipas, tak buka lampu, tak buka apa, memang nak dengar degupan jantung sendiri. Segitu. Ada masa kita Jantung sendiri Ya, kita kira beats per second. Serius lah. Lepas tu, tapi ada masa rasa macam nak bercakap dengan orang, nak bergaul dengan orang. Jadi ketika itulah mungkin kita buat live ke, atau mungkin kita pergi event, gig ke apa ke. Okay, so macam pernah ke ada satu time tu family ataupun kawan-kawan Amin kan, dia macam pernah tak ada orang tegur macam kau ni asyik ni buat konten je, macam tak terlalu fokus dengan konten sampai macam dia orang terabai. Ada pernah ke dia orang tegur? Dari segi kawan-kawan, mereka faham. Macam saya cakap tadi, mereka pun ada kawan lain yang buat kerja sama macam saya, tapi keluarga tu susah sikit mereka nak faham. Bila saya pergi syuting macam, kenapa lama sangat tak balik-balik? Kenapa awak punya niche dekat TikTok lain? Kenapa awak nak kena buat konten macam ni pula? Macam tu kan. Jadi dia tak faham the whole process of nak mempromosi personal branding tu. Ya, betul. Jadi lebih kepada family lah yang tak faham. Okay, tapi lepas mendapat teguran-teguran tu kan, benda tu kita nak tahu benda tu ubah tak cara awak bekerja dengan dia, ubah tak awak punya konten-konten ke? Sebab kita tahu kadang-kadang family kita tak suka sangat konten yang maybe tak appropriate bagi dia orang kan. Saya sejujurnya saya dah block semua family saya. Okey, untuk tenangkan. Ya betul. Okey. Sebab family dia tak boleh asingkan, sebab kat rumah saya nak jadi anak bongsu. Okey. Dekat luar saya nak jadi TikToker lah. Jadi diorang tak boleh nak asingkan pandangan ini adik aku, ini anak aku dengan ini TikToker. Jadi dia punya
kadang-kadang diorang boleh jadi netizen padahal family sendiri. Betul. Macam tu. So diorang lah yang susah nak adapt sebenarnya cara layanan mereka terhadap saya. Kalau boleh saya tak suka sangat cakap pasal social media kat rumah because saya nak jadi anak bongsu. Saya bukan nak jadi sesiapa yang lain. Okay, so macam bila ada sesuatu kerja yang Amin buat yang berkait rapat dengan people's attention kan, mesti ada, kadang-kadang ada macam rasa pressure ataupun tekanan yang datang sekali. So macam waktu tu Amin rasa macam mana? Boleh cope tak dengan situation tu, macam family kata tak nak buat konten macam ni tapi still kena buat sebab klien suruh. Jadi saya tak pernah ada dalam situasi rumit begitu. Saya perangainya agak rebel juga, tak mendengar kata. Macam saya cakap tadi, kalau you nak ada dalam entertainment, you kena biasakan orang tak setuju dengan you. Tapi adalah momen-momen yang rasa sangat overwhelming apabila style kita buat konten macam ni tapi klien nak macam ni. Jadi dekat situ kena pandai navigate lah. You memang kena jaga you punya mental sebab nanti takut you hilang diri you, sebab nanti you tak kenal diri you tau. Sebab orang luar kata you macam ni, family you kata you macam ni, sampai you pun tak tahu aku macam mana sebenarnya. So kena bahagikan masa untuk diri sendiri supaya kita stay grounded lah. So macam Amin pernah ke macam kalau kita orang tengok Amin punya TikTok sekarang pun macam tak adalah everyday you post content kan. Tapi pernah ke bila you tak post something dekat social media tu, you rasa macam gelisah, you rasa macam tak tenang ke, ataupun macam dah berapa hari tak buat konten ni, nak kena buat ada tak? Betul. Dalam social media ni strategi yang paling kukuh you kena ada adalah konsistensi. Jadi bila saya tak konsisten, saya risau. Tapi there's too much things on my plate kan, nak study lagi, family lagi, lepas tu kita nak belajar, kita nak buat konten, ramai kawan-kawan tolong kita, so kita nak kena jaga connection dengan kawan-kawan lagi. So saya akan stop kejap tapi cuba inisiatif lain untuk membuka platform tu supaya followers tu boleh connect dengan kita. Sebagai contoh, buat live. Live senang sikit, pacak, cakap and dah. Tak ada pre-pro, tak ada post-pro, tak ada editing. Betul. So kalau masa dalam situasi macam tu, apa yang what's going on in your mind masa tu? Takut hilang followers ke, hilang engagement, and even ada yang sampai sebab lama tak nampak awak dekat feed mereka, dia orang unfollow je terus. Ada? Tapi itu bila saya dah terlalu busy, saya dah letak expectation yang realistik. Saya tahu perkara itu akan berlaku sebab social media sangat cepat. Kalau kalau you famous sekarang, orang akan ingat you sampai 2 tahun sahaja. So kalau you tak tukar you punya strategi, you tak ubah you punya cara you menyampaikan diri you tak relevan dah lah. Jadi apa tadi? Ulang balik, sorry. Apa yang bermain di fikiran kita takut hilang followers ke, hilang engagement, klien tak datang. Jadi macam saya cakap, saya dah set realistic expectation. Kita dah tahu kita nak pause sebentar, kita tahu benda tu akan berlaku, tetapi kita, macam saya cakap lah, saya kalau tak buat social media pun still in entertainment. Jadi kalau tak buat social media, buat benda lain. Masih ada benda lain yang masih kena mengena dengan minat. So tak rasa lost sangat lah. Faham. Okay, thank you lah. Tapi kita nak berehat dulu lah kan. Okay, kita berehat dulu dan kembali lagi selepas ini dalam Sanggar Layar Podcast. Okay, kembali lagi kita dalam Sanggar Layar Podcast. Okay Di, segmen sekarang ni kita nak buat apa Kita nak rehat chill sikit. Kita nak main game dengan Amin. Main game rehat chill Yes. Okay. Kita main game yang, tahu tak game yang this or that, macam kita orang tanya soalan, kita kena jawab cepat. Tahu. Okay, so kita akan main game tu. Okay, so kita mulakan dengan, okay, ready? Ready, okay. Okay, Haris tanya dulu soalan, lepas tu saya tanya dulu awak. Gila-gila lah. Okay, kalau diberi pilihan, awak akan pilih untuk membuat konten yang dirancang ke konten yang macam spontan? Spontan. Ya. Sebab ada lebih creative freedom. Okay, next saya tanya, kalau diberikan peluang collab dengan artis, awak nak artis ke nak dengan influencer lain? Saya nak dengan artis. Artis, kenapa? Sebab saya nak buat video dengan Aina Abdul. Wow. Dengan Aina Abdul. So memang
hardcore fans Aina Abdul. Hardcore Okay. fans. Nama okay. Okay, and yang ketiga saya nak tanya, kalau awak prefer untuk spend time dengan family ataupun dengan kawan-kawan influencer? Saya suka spend time dengan kawan-kawan tapi bukan influencer. Okay. Kawan sekolah. Kawan sekolah. Okay. Dina, awak boleh sambung? Okay, I pula. Kalau masa hari punya soalan tadi, slow Okay, you jangan harap I nak slow-slow I akan bagi soalan pelaju. You kena jawab laju juga. Okay, ready? Okay, TikTok, YouTube. YouTube. Saya tengok ZD Films dekat Shorts. Oh. ZD Film. Okay, shout out to Zaid. Shout out to ZD Films. Okay, next question. Okay, duit ke ketenangan? Ketenangan. Sebab kalau ada duit tapi depressed, baik tak payah kot. Betul. Tapi kalau ketenangan tapi Tapi ketenangan tak ada duit macam mana tu? Tak apa. Kita muda tak perlu banyak duit sangat. Maknanya kita duduk tepi jalan pun tak apa. Asalkan tenang, babe. Asalkan tenang. Gen Z memang suka Maknanya kita tenang kalau duduk tepi jalan. Allah it's okay. bersama Gen Z. betul. Okay, teruskan. Okay. Tadi ada 2 soalan Okay, next question. Ready? Kucing ke? Tak ada kucing? Ada kucing. Tapi saya tak ada kucing kat rumah. Kenapa? Tak pandai jaga. Jadi saya pergi rumah kawan saya. Oh, dia suka kucing. Okay, tapi suka kucing. apa? Suka. Miau. Okay, saya pula teruskan. Awak kata awak bekerja kan? Awak pernah ada pengalaman banyak kerja? Ya, betul saya. F&B ke retailing? Retail. Retail. Ha-ha. Kenapa retail? Saya suka fashion. Fashion. Okay. Walaupun saya pakai t-shirt je hari ni. Slay. Thank you. Okay, diteruskan lagi. Okay, next question. You nak banyak soalan lagi ke nak sikit? Dipersilakan. Saya suka soalan. Okay. Soalan seterusnya berbunyi, okay, awak kalau awak bekerja kan, awak lebih suka kerja 9 to 5 ataupun kerja yang sampai lewat malam? 9 to 5. 9 to 5. Kerja apa lah 9 to 5 tu? Kan, sebenarnya kan. Kita pula buat entertainment. Dia agak jauh daripada bidang kita sebenarnya. Kan? 5 tu. Tinggi sangat cita-cita. Sangat jarang industri entertainment nak balik 9 to 5. Betul. Okay. Tapi nak 9 to 5 dah tadi kan? Ya, jadi kru filem syuting 18 jam gila, babe. Memang. Gila, babe. Penat. Okay. Soalan seterusnya. Okay, soalan terakhir lah. Okay, soalan terakhir. Bagi yang susah ke tak? Oh, rar. Take your Dia time. susah. Bagi je dia susah-susah. Tak apalah, saya penat nak fikir soalan susah. Okay, dia senang lah. Morning person ke? Tak. Sangat tidak. Saya night person, night owl. Saya suka tidur lambat. Tidur lambat sama. Tidur lambat Sama. buat konten. Buat live. Buat live. Yes. Kita dah tahu dah dia influencer ni. Kenapa tak buat live pagi? Tak payahlah. Tak apalah. Pagi-pagi tu orang jual produk. Oh, okay. Pagi-pagi live Dr. ni, Datuk Ali Syukri. Ya pagi subuh-subuh. Mangga. Okay, thank you sebab janji kita orang. Oh dah? Tapi kita akan sambung dengan soalan-soalan kita lah. Belum lagi. Kita belum habis lagi. Kita akan sambung dengan soalan-soalan. Jom borak lagi, jom. Okay. Tapi satu kita nak tanya dulu first. Okay lah. Kita dah tanya macam-macam tadi. Tapi kalau satu ni kita nak tanya, kalau boleh tunjuk sisi kehidupan awak sebagai influencer ke, sebagai orang biasa ke, kepada followers ni, apa yang sebenarnya awak nak tunjukkan? Maksudnya apa side yang awak nak tunjukkan sebenarnya kepada followers? Okay, jadi hidup saya macam yin and yang, ada duality. Okay, ada hari saya jadi talent, orang make upkan saya, orang pakaikan baju saya. Ada hari saya yang bancuhkan kopi orang, saya yang siapkan baju orang. Tapi bila saya kerja, saya tak sempat nak rekod. Tapi nak juga orang tengok kan, kita yang siapkan orang, kita yang betulkan rambut orang, kita yang buat skrip dan sebagainya. Nak tunjuk juga lah yang tu sebenarnya kalau boleh. Okay. Saya ada soalan juga. Okay, pada pendapat Amin lah kan. Okay, hidup sebagai seorang influencer ni, dia lebih kepada banyak kebebasan ataupun lebih banyak pressure sebenarnya? Kebebasan ataupun pressure. Saya rasa lebih banyak kepada kebebasan. Kebebasan? Ya, betul. Oh, why? Sebab kita, kalau televisyen tu banyak protokol kan. Jadi kalau social media ni, dia tak adalah bebas sangat tapi lebih longgar. Okay, macam apa ni nak cakap? Kalau lah kan satu hari nanti tiba-tiba lah, kan sekarang kan Amin dah stop sekejap kan influencer sebab study and all that, and if one day
you nak sambung balik influencer and then tiba-tiba you blow up. Blow up dengan lebih tinggi. You rasa you nak teruskan tak jadi influencer? Nak. Saya minat benda ni sebab saya bayangkan TikTok ni sebagai sekolah kedua saya. Kalau saya pergi ke universiti, saya ada lecturer, saya ada classmate. Kalau kat TikTok tu, classmate saya adalah fellow content creators. Kita belajar lebih banyak dekat situ. So saya memang nak come back tapi tak tahu bila sebab benda ni seronok sebenarnya. Bagi saya. Okay. Aku rasa benda ni seronok. Aku nak juga. Awak nak Jom juga? sama-sama. Jom. Agak susah sebenarnya. Kalau. Hey! Tapi kita nak tanya kan, okay. Kita tahu awak dah pernah experience life as a influencer kan. Kita nak tanya apa aim awak sebenarnya ke hadapan ni? Ya, Dengan hidup sebagai seorang influencer ni, apa yang awak sebenarnya nak capai ke matlamat awak dalam bidang ni? Okey. Jadi bila saya tengok influencer yang besar macam Karol Aming, Asfah Harry, dan banyak lagi nama-nama kan, kita rasa terinspirasi macam mana mereka boleh buat satu kempen yang besar dan benda tu berkesan. Jadi saya rasa macam nak matlamat saya ke hadapan adalah untuk upgrade lagi kualiti konten itu, nak jadi bukanlah seperti mereka tetapi menjadikan mereka inspirasi supaya saya keep growing lah. Sebab dekat social media ni banyak ruang untuk nak keep growing tu. So means like in the future maybe you ada your own brand. InsyaAllah. Macam KA pun sekarang dah buka restoran. Betul. Restoran yang bayu kan. Amazing dia. So mana tahu nanti awak boleh buka awak minat fashion kan? Mana tahu boleh buka butik satu hari. Amin. Awak nak buka apa kalau awak? Saya tak payah cakap. Dia kadang-kadang payah sikit kan. Kita teruskan dengan guest kita ni. Okay, soalan lain. Okay, sebenarnya contohlah kalau ada something yang Amin nak cakap dekat orang yang di luar sana yang ingin memulakan kehidupan mereka sebagai influencer, apakah nasihat-nasihat yang Amin nak beri kepada orang yang sebelum-sebelum ni Amin rasa macam ada benda yang tak patut buat. Okay, faham. Saya selalu dapat soalan ni tentang macam mana nak start a social media. Jadi my best advice is you kena ada dua investment, short term and long term. Short term is your personal branding. Orang buka Astro Ria nak tengok rancangan, buka Astro Oasis nak tengok rancangan agama. So kenapa orang nak buka TikTok you? So bila you dah ada personal branding, you dah kenal you punya audience, lelaki perempuan umur 30, umur 60, esok you boleh viral. Long term investment is your equipment, you punya subscription card, iCloud. Yang paling penting consistent. Ada semua tu satu package, you boleh insyaAllah boleh jadi seorang social media personality. Okay, thank you for the tips. I will try. You will try. Of course lah. Okay. Try lah. Kita we never know. Kita boleh doakan untuk dia try. We never know kan. Okay, So nak selit, one more thing, long term investment yang penting adalah connection and networking. You tak perlu suka orang tu, tak perlu berkawan dengan orang tu, just sebab kerja datang daripada mereka. Okay lah, nice one. So I think it's been a wonderful journey untuk today. Thank you so much sebab datang, sebab bercerita dekat kita punya audience penonton dan berkongsi cerita kan, dan pengalaman yang very interesting and thank you. Thank you so much for having me. Saya nak terima kasih dekat Amin Haras sebab sudi datang ke podcast kita hari ini. And setakat itu saja podcast kita hari ini. Kita tahu korang tertunggu-tunggu untuk episod seterusnya. Episod seterusnya apa tapi kita kena tengok dulu lah kan. Kita kena nantikanlah, stay tune. So kalau korang suka dengan episod kali ni, jangan lupa tekan like, share and subscribe YouTube Sangat Layan supaya tak terlepas lagi episod-episod yang akan datang. Okay, jangan lupa juga tulis kat ruangan komen dan apa-apa yang korang nak akan bincangkan untuk episod akan datang. Okay, saya Di. Saya Haris. Jumpa lagi dalam podcast Sangat Layan. Assalamualaikum. Bye. Bye.